Melayu, tonggeng sembahyang 5 kali, perempuan dan lelaki. Perempuan. Sebab itulah tuan-tuan, saya ni banyak kali dah saya cakap, saya ni cukup tak berkenan, cukup meluat, cukup bencilah tuan-tuan dengan benda-benda perkauman ni tuan-tuan, tentang isu-isu menghina agama Islam, menghina agama bukan Islam ni kan. Saya cukup tak suka tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Kepentingan dia hari ini adalah untuk menjaga perpaduan. Tak kisahlah kan, orang bukan Islam kena faham hak-hak orang Islam pun menghormati agama bukan Islam kan. 2-3 hari lepas ni kita tengoklah DJ radio yang dikatakan menghina agama Hindu, agama bukan Islam ni tuan-tuan. Mereka pun minta maaf kan, serahkan kepada pihak berkuasa ambil tindakan kan. Dan saya pun tak suka tindakan ada